kita sebagai pemimpin biasanya kita tidak akan menggunakan perkataan-perkataan yang tidak baik. You tidak setuju dengan bahagian, tak apalah. Itu biasalah pembangkang. Dia tidak akan menyatakan yang terbaik ataupun dia bersetuju. Kalau dia bersetuju bermakna mereka tewas. Dia akan terus meneruskan mengatakan sebaik mana yang kerajaan rancang pun dia akan kata ini adalah yang paling teruk. Setiap kali pembentangan kita pun teruk, dan mereka tahu bagaimana Perak yang telah sekarang ini berkembang, ya. Pertumbuhan umpamanya sudah 5.9%, dia terus berkembang, dan they know this. Oleh yang demikian, mereka bekerjanya ialah untuk menafikan itu. Walaupun dia berusaha bersungguh-sungguh untuk mengatakan Perak ni yang terkebelakang, yang teruk segala-galanya, but at the same time dia tahu daripada public punya respon apa yang berlaku di kawasan lembah kita, Perak, di Ipoh kita, di daerah yang lain, ya, dengan pembangunan yang berlaku. They know that. Cuma apa yang mereka buat ialah untuk menolak, menafikan. Kerana kalau mereka mengiyakan bermakna habislah dia, ya. Jadi itu kerja dia.